Di hulu sungai yang berkabus di pagi hari, di tengah rimba Sarawak yang masih belum retak oleh bunyi jentera, hidup satu bangsa yang jarang dipaparkan dengan adil dalam buku teks sekolah, bangsa Iban. Mereka digelar Sea Dayaks oleh penulis Eropah, dilihat sebagai pemburu kepala dan penjarah sungai. Tetapi pada mata mereka sendiri, mereka adalah penjaga maruah rumah panjang, pengawal laluan air dan pewaris adat yang lebih tua daripada mana-mana Rajah Putih. Dalam dunia inilah lahir seorang pahlawan bernama Libau Anak Ningkan yang kemudian diberi gelaran paling digeruni, rentap tanah, runtuh menua, gegarkan bumi, goncangkan dunia. Dan daripada bibirnya, lahir satu kata-kata yang menjadi warisan askar Sarawak hingga hari ini. Agi hidup, agi ngelaban. Selagi hidup, selagi melawan. Malam ini, kita tidak mengulang versi kolonial yang menuduh beliau sebagai lanun dan perompak. Kita membuka kembali catatan sarjana tempatan dan sejarah lisan untuk melihat bagaimana seorang lelaki dari Hulu Skrang mampu menggoncang projek penjajahan Rajah Putih. Inilah kisah rentap, pejuang yang melawan kuasa asing, tetapi namanya jarang diberi ruang dalam sejarah nasional. Sebelum tahun 1841, sebelum bendera Union Jack dikibarkan di Kuching, Iban sudah lama menguasai sungai-sungai dari Batang Lupar ke Saribas, menebas hutan untuk huma dan mendirikan rumah panjang di setiap batang air yang mereka kuasai. Dalam tradisi mereka, hidup diikat oleh 3 perkara: adat, ngayau dan sungai. Ngayau, pemburuan kepala, sering disalahfaham oleh penulis barat. Ia bukan keganasan tanpa tujuan, tetapi berkait dengan kehormatan, perlindungan terhadap komuniti dan hubungan kuasa antara rumah panjang. Dalam dunia ini, pahlawan dinilai bukan melalui gelaran feudal, tetapi melalui keberanian turun ke medan, kemampuan mempertahankan tanah dan kesetiaan terhadap rumah panjang. Namun jauh di luar sana, di London dan Singapura, kuasa Eropah sudah melihat Borneo bukan sebagai tanah adat, tetapi sebagai sebuah peta yang boleh diwarna mengikut warna empire. Tahun 1841, James Brooke diangkat sebagai Rajah Sarawak. Dalam naratif imperial, beliau datang untuk membawa keamanan. Tetapi untuk mengukuhkan kuasa, Brooke perlu menguasai sungai-sungai utama Sarawak. Dan di sungai-sungai inilah Iban Saribas dan Iban Skrang dianggap sebagai ancaman besar. Serangan antara kelompok Iban, pertembungan dengan Bidayuh dan Melayu, dan serangan ke atas perahu dagang, semuanya disatukan di bawah satu label mudah, Lanun. Dengan label inilah, Brooke menghalalkan operasi ketenteraan besar-besaran terhadap komuniti Iban Hulu. Inilah permulaan konflik antara dunia adat dan dunia kolonial. Tahun 1844. Nama satu tempat disebut berulang kali dalam sejarah, Kerangan Peris di daerah Skrang. Di sinilah rentap pertama kali muncul sebagai musuh utama kerajaan Brooke. Pasukan kerajaan ketika itu dipimpin oleh seorang pembesar Melayu, Datu Patinggi Ali, bersama pegawai-pegawai Eropah dan tentera tempatan. Rentap dan pengikutnya menyusun satu serang hendap yang rapi. Apabila pasukan pengintai kerajaan mara ke hadapan, mereka dikepung dan diserang dari jarak dekat. Pertempuran itu singkat, tetapi mengorbankan banyak nyawa. Datu Patinggi Ali terbunuh bersama seorang pegawai British. Bagi kerajaan Brooke, ini adalah tamparan hebat. Untuk Iban, ini tanda bahawa Rajah Putih bukan musuh yang mustahil ditewaskan. Sejak hari itu, nama rentap bukan lagi sekadar legenda rumah panjang, tetapi muncul dalam laporan rasmi kerajaan sebagai ancaman yang mesti dihapuskan. Selepas kejadian Kerangan Peris, Brooke membina sebuah kubu besar di Nangaskrang yang dinamakan Fort James. Tujuannya jelas, mengawal pergerakan rentap dan menghentikan kuasa Iban di hulu. Tetapi rentap tidak menunggu untuk diserang.
awal 1853, dia dan pengikutnya menyerang kedudukan kerajaan di Lintang Batang. Dalam pertempuran ini, seorang pegawai kerajaan bernama Allen Lee dikatakan terbunuh. Serangan ini sekali lagi mengejutkan kerajaan Brooke. Ia menunjukkan bahawa Rentap bukan sekadar bertahan, tetapi sanggup mengambil risiko menyerang kubu musuh. Pada tahun berikutnya, 1854, Brooke mengumpulkan ekspedisi terbesar setakat itu. Ribuan tentera Dayak dan Melayu yang menyokong kerajaan untuk menghancurkan kubu Rentap di Sungai Lang. Kubu itu jatuh, tetapi Rentap tidak menyerah. Dia berundur jauh ke pedalaman dan memilih sebuah bukit yang kelak menjadi simbol paling kuat perjuangannya, Bukit Sadok. Bukit Sadok berdiri megah di kawasan yang kini dikenali sebagai Betong. Tetapi pada pertengahan abad ke-19, ia adalah benteng kebal Rentap. Di puncak bukit itu, Rentap membina kubu besar dari kayu belian, dilengkapi parit, perangkap dan laluan masuk yang sempit. Kedudukan tinggi menjadikan kubu ini sangat sukar ditawan. Penduduk sekitar mula memanggilnya Raja Ulu, raja yang memerintah hulu sungai, bukan melalui gelaran rasmi tetapi melalui kekuatan pengaruh dan kesetiaan orang Iban. Beberapa ekspedisi kerajaan cuba menyerang Sadok, tetapi semuanya gagal. Bukit itu menjadi lambang bahawa maruah Iban tidak mudah digoncang. Namun kerajaan Brooke tidak pernah lupa. Di Kuching, satu keputusan dibuat. Bukit Sadok mesti ditawan walau berapa kali ekspedisi diperlukan. Tahun 1861, ekspedisi ketiga ke atas Bukit Sadok dilancarkan, dipimpin oleh Tuan Muda Charles Brooke, pewaris James Brooke. Ratusan tenaga kerja dikerah untuk membuka jalan melalui hutan, membawa meriam besar ke kaki bukit. Di antara meriam itu ada sebuah yang masyhur, Bujang Sadok. Puncak Sadok dikepung. Meriam-meriam kerajaan meletupkan tembakan ke arah benteng Iban. Dinding kayu belian yang selama ini kebal akhirnya mula retak. Pada 28 Oktober 1861, kubu itu jatuh. Penempatan di puncak dibakar. Pengaruh Rentap di Sadok dipatahkan. Namun Rentap berjaya berundur, hidup beberapa tahun lagi di kawasan pedalaman sebelum meninggal sekitar tahun 1863. Tanpa monumen, tanpa kubur rasmi, tanpa batu peringatan yang besar. Tetapi namanya terus hidup dalam cerita anak-anak Iban yang membesar mendengar kisah keberaniannya. Dalam laporan kolonial, Rentap digambarkan sebagai lanun, pengacau dan masalah keselamatan. Tetapi dalam sejarah lisan Iban dan dalam kajian sarjana tempatan, kita melihat gambaran yang jauh berbeza. Rentap adalah simbol penentangan, pejuang maruah dan tokoh yang mempertahankan otonomi bangsanya daripada kuasa luar. Beliau bukan menentang kemajuan, tetapi menentang penaklukan. Beliau bukan memerangi rakyat, tetapi mempertahankan dunia Iban daripada dilukis ulang oleh orang-orang yang tidak mengerti adat mereka. Hari ini, Bukit Sadok menjadi tapak bersejarah dan nama Rentap kembali diajarkan di Sarawak. Namun di peringkat negara, kisah beliau masih tenggelam di bawah naratif yang lebih besar di Semenanjung. Inilah sebabnya kita perlu mengangkat semula kisah ini agar sejarah Malaysia benar-benar merangkumi semua. Rentap tidak meninggalkan istana, tidak menulis wasiat, tidak mendirikan kerajaan moden dengan bendera sendiri. Tetapi beliau meninggalkan satu perkara yang lebih sukar dipadam. Semangat. Semangat seorang lelaki dari Skrang yang berani melawan meriam Eropah demi mempertahankan sungai-sungai dan rumah panjang bangsanya. Semangat satu bangsa yang tidak rela tunduk kepada kuasa yang datang dari luar. Bila kita menyebut Rentap tanah runtuh menua, itu bukan sekadar gelaran, tetapi peringatan bahawa ada sejarah yang lama disenyapkan dan kini menuntut untuk didengar semula. Selagi generasi kita mengingati kisah ini,
Selagi itu, kata-kata rentap akan terus menggema dalam hati. Agi hidup, Agi ngelaban.